Oh. Ui. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my YouTube channel. Pagi ni aku nak pergi ke Putrajaya untuk kelas run 2025. Jadi aku mengundang Guerrilla 540 by Royal Enfield. Aku dijangka sampai ke mat 30 minit. Fly off 3.5. Estimatkan level 34 lagi. Saya dah. Hari ni aku bawa Guerrilla pakai performance mode. Jadi performance mode 26 kau boleh rembat lah 14. Kalau pakai itu kau akan lebih lah pada 14. Tapi kalau pakai performance ni banyak hati lah pakai. Jadi nak tengok betul tak sampai 7.4 ataupun dia berkawal lagi daripada tu. Actually aku kalau pergi event run aku jarang naik motor lah. Aku rasa naik motor. Tapi sebabkan aku dapat test motor Guerrilla 540 ni, jadi kita buat motor dalam satu masa lah. Aku nak pergi run, aku test motor Guerrilla 540 ni. Kalau orang test drive motor, bawa motor long travel, untuk vacation. Tapi aku punya style aku different. Aku nak guna untuk daily use. Macam mana nak guna untuk daily use? Aku nak performance mode. Jadi bila performance mode ni buatkan minyak banyak sikit lah. Aku cepat lah sampai. Lepas tu dia smooth sikit lah kalau pakai performance mode ni. Kalau pakai turbo mode, dia ada apa kata, dia tahan dia punya power. Hari ni boleh tahan dah. Kereta bagi lori. Oh ya, lori sebelum potong biasa dia nak jalan dulu lah. Selalu dia bagi engine, hari ni dia bagi berlutur kubang. Jadi tak, takpelah, jalan dah. Untuk motor Guerrilla 540 ni, kalau nak ambil corner memang sedap lah. Sebab dia bukannya corner ranger kita lutut. Dia corner ranger memang pelayan. Tak perlu dia pakai tayar jenis satu. Untuk motor Guerrilla 540 ni. Sebab dia punya grip tayar kibang dia yang dia bagi ni memang boleh lah buat penerim. Tapi bukan tayar kilang yang brand Turkiya. Ada brandnya. Tidak ada bernama. Aku dah lupa lah sebab masa launching hari tu dah tengok lah. Motor dia dengan lebih dekat. Aku dah lama dah tinggalkan. Memang tak ingat lah cerita dia. Kena tengok balik. Kena check balik. Pen dia pun aku tak tahu berapa detail. Tapi aku mesti masa dia dah merah, aku lebih kurang dalam 74 km lagi aku boleh pergi. Aku dah isi 7 liter ke 8 liter lebih kurang macam tu lah. Dia dah full. Untuk 8 kilometer sekali isi, aku tak kira lagi. Ataupun dia record lah. So kalau ada yang tanya ni phone holder apa, jadi aku pakai jenis quad lock. Tapi bukan brand quad lock. Ni adalah brand Pioneer ni lah. Jadi okey, aku dah pakai lebih kurang 3 ke 4 tahun. Tapi yang ni dia punya mounting aku pakai yang baru lah, ni baru. Cuma dia punya belakang dia tu aku pakai yang lama punya. Dia boleh je pakai sebab dia apa? Brand model yang sama. Alah kalau aku pakai yang brand quad lock tu, yang tak boleh lah sebab dia lain sikit dia punya lock dia tu. Walaupun dia bentuk yang sama, tapi bila kau nak lock tu dia ada different sikit. Sebab aku dah try lah. Cakap ni boleh lah pakai mounting quad lock dekat aku punya back case. Sebab back case aku tanpa yang quad lock punya apa, mounting. Dia cakap tak lepas pula. Dia lain sikit. Kalau dia buat sama tu aku rasa macam orang boleh beli dia punya ni je, back case. Yang ni aku beli ada dampener punya. Dulu masa mula aku beli tak ada dampener. Dia kosong. Sudah lepas tahun 2 tahun ni baru keluar dampener. Ni aku dah beli ada dampener punya, dah ada siap.
belum kau kena tambah. Cash dia tu kau kena tambah untuk dia kena. Hari minggu lengang lah sini. Kalau hari kerja memang tak. Itu benda lah yang letak kat aku punya supervisor tu. Macam-macam binatang aja. 10 km dah yang dah fly off pukul 7. Aku punya 5 km pukul 7.30. Dah sampai aku nak buat lama pun tak. Dia kena buat tu. Tak buat kan kejum kaki. Aku yang tu. Grab. Ada bel. Buntas. Antara X-Max. Senang ikut berada ni. Pada dia motor. Aku pun nak motor. Jadi dia macam mana tu saya baca cerita dia. Senang. Tapi ada dari lah. Mana tak. Saya ambil 5 kilo kan. Lambat. Rasa yang dah. Apa. Habis 10 kilo semua dah lari kan. Rasa janji 5 kilo je. Mau saya yang melambat. Bukan juga. Macam mana lah aku nak 2 juta. Ketika dia lari. Baru kita lambat. Apa orang kata tak ada disiplin. Jadi aku rasa tadi ada berubah. Dia tidur satu bar. Alah. Tak ada terus betul balik ke sebelah ni. Jom. Tuan, nak pergi untuk lari. Nak pergi untuk lari. Pakai motor. Kat mana? Saya nak pergi larian untuk yang ni. Pakai motor kat mana? Pakai motor. Ha. Yang terdekat. Sini yang terdekat. Kena pusing jauh sikit. Kena pergi jauh Kena pusing jauh. Dekat mana tu? Naik SPRM. SPRM West SPRM. Oh, yang ada mamak bawah tu kan? Apa? Ada mamak. Apa? Mamak. Makan, mamak. Oh, tak pasti. Tak tahu, kita tak apa. Saya tahu. Itu belok kanan. Saya tahu. Dulu. Oh. Ui. Mana terus? Motor ni. Yep. Tak tahu dia. Kau sini, yang kosong. Ha? 450. Oh, kosong. Yang ni. Yang berubah tu. Ha. Ni. Ha, dia main sepeda gatal tu. Jadi. Saya pun kata tu. Faham kalau tu. Oh. Kalau jenis motor besar kan, lagi jenis. So, sini ke kiri? Oh, okey. Bagi fly pemotor. Alright, 6. Settle. Jatuh bodoh pula motor ni tadi. Okay, so inilah dia Garuda 450 baru on field. Aku dah sampai dekat Boom Plus Run. So kalau korang ada apa-apa soalan, korang tulis dekat ruang komen. Dan motor dah korang jatuh dah tadi. So we guys in next video. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube channel ni supaya aku lebih berkembang dan lebih maju, InsyaAllah. See you guys next video. Stay tuned, stay safe. Assalamualaikum. Garuda 450.